Hello. So hari ni kita nak pergi Mataf. Mataf tu is a food festival. So hari ni kita ada challenge. Apa dia challenge dia, Bi? Challenge dia tadi saya cakap tadi. Okay, dia akan bagi kita RM50. RM50. Saya RM50. Apa yang kita boleh beli dengan RM50 tu? Dekat Mataf. Dekat Mataf. Okay, let's go. Let's go. First stop. Dah tekan. Ni kan? Lagi. Bang, ni apa bang? Ayam. Untuk ayam. Ayam UBB. Ayam tu dia macam burger. Ayam tu sedap. Sedap juga. Sausage macam tu macam kurang. Kalau cheese yang ni. Ni cheese kan? Terima kasih. Mak duit besar kau ha. Beli kunci kau umur. Lagi tu beli sama dengan tu. Of course, my favorite. And burgers, of course. Hello, so now dah RM27 and lagi RM23. Nak beli tongmo. Jeng.
Okey. Aisyah dapat apa? Kita orang dapat beli apa ni ah? Laksa. Laksa ikan. Laksa Thai ikan. Laksa. Lagi? Laksa ikan besar. Lagi? Sudah beli apa tu? Tak pernah, diorang tak pernah cuba. Tongmo. Tongmo. Mana dalam dia? Oh, yang sosis tu kan? Yang sosis tu. Macam mana rasa dia kan? Tahu lah. Lagi. Ni apa? Ni cocing. Loci. Ni Dia- tongmo ni tadi RM7. 7. Yang laksa tadi berapa? 10. Laksa 10. 10, 7. 27. 7. Ya, tu apa air? Ni air. Air avocado. Avocado. Avocado berapa? 15 tadi eh? 15 satu botol. Tak boleh keluar lah. Sangat ni. Kejap. Kita nak minum sikit. Panas. Ni dia punya kuah. Kuah rasa. Itu je kita orang beli. Dia 1, 2, 3, 4. Gagal. Empat. Banyak. Bawah lah. Bawah 50 kan? Oh, okey, berjaya. Awak pula? Yang ni? Tengok berjaya ke tak? Yang ni apa? Berjaya tidak? Kita ada susu. Dia sebenarnya susu selalu dia jumpa. Tapi rare sebab dia sinchan, nampak tak? Sinchan. Lepas tu ada Tongmo. Sama lah yang tadi. RM7. Sama je roti. RM10. RM15. Sama juga air. Tapi ada ni percabaan RM12. Tak. Alah bocor lah. Pasal ada nasi Tongmo RM10. Nasi komo. Buka nasi. Ya. Jeng. Nampak. Tunjuk yang RM50 je lah. Yang tunjuk. Tunjuk yang RM50 je lah. Sebenarnya dia ada lagi. Dia boleh ikut je tadi. Ada lagi tu. Mochi dengan pulut mangga. Sebelah RM20. 20. Tak apa, kita makan dulu. Macam ni rasa dia? Sedap. Yang tu apa nama dia? Ni sausage pulut. Sausage pulut? Tak kopi. Okey tak? Sedap. Jadi. Mana kat dalam dia? Tongmo kan? Tongmo. Tak makan, sedap. Sedap. Makan masuk putih kali tu tak ada pergi. Macam tu? Macam mana? Tongmo dia kan. Bismillah. Sedap. Per 10 berapa? Per 10? 10. Oh 10? Baik Boleh repeat. Boleh repeat Okey, sedap tak? Walaupun orang tu tak faham bahasa Melayu. Sebab dia punya laksa sedap. Ada dah macam kambing. Cakap cara sikit. Air dulu. Air sini dia. Pure tak? RM15 tu. Weh, mahal tu. Dah bergaduh sikit dah ni RM15 ni. Betul? Alah, sama. Ada separuh, faham ni. Air dia memang okey lah kalau tanya air dia berlemak. Dia bukan lemak tu, dia berlemak. Lemak sihat. Sedap. Jasmine pun minum juga. Sedap tak susu? Okay, ni mochi viral. Mochi. Okay, pandai dik macam gitu. Okay, berjaya. Biasa je. Berapa kilo? 7. Dia rasa tepung. Tepung kan? Entah ya? Ambil. Tak ada. Boleh pasal baik. Boleh tutup balik. Ni, ambil ni dulu. Rekod tu. Bukan lah. Rasa macam ni, penyesalan. Kita tak nak beli lah. Tak nak beli. Korang memberasakan. Kita tak suka sangat manis kan? Biasa je, tak adalah special sangat. Yang saya makan tepung, sekarang coklat. Yang ni macam ni lah, bulat macam ni lah. Ni mochi. Mochi. Tengok pipi tu. Ni sedap. Hai, kita dah balik. Bye, jumpa lagi di... Jangan lupa subscribe, komen and share.
Kita jumpa lagi di lain episod, okay? Bye-bye. Dah kenyang ah. Dah.